program repatriasi migran 2.0 dilanjutkan sehingga Mei 2027, sedangkan program ini telah tamat dan mana-mana parti pendatang asing tanpa izin, warga-warga asing yang tinggal dalam negara kita melebihi tempoh dibenarkan, tidak ada dokumen, tidak ada visa, tidak ada permit, mereka tinggal secara kosong dalam negara kita, telah diberikan peluang oleh kerajaan untuk mereka pulang. Boleh pergi ke Jabatan Immigration dengan pasport yang masih hidup, beli tiket dalam masa 14 hari, tiket itu boleh balik ke negara asal dan mereka bayar denda RM500, kemudian boleh pulang. Program ini telah tamat tempoh 30 April, tamat tempoh 2026 dan kerajaan telah sambung program repatriasi migran 2.0 sehingga Mei 2027, lagi 1 tahun telah sambung, tuan-tuan. Kalau tanya kita di lantai NGO, kita tidak bersetuju program ini disambung. Cuba apa bayangkan kalau di negara-negara lain, negara-negara jiran, hampa telah duduk dalam negara mereka, telah tamat tempoh. Saya bawa kepada hampa negara jiran yang terdekat dengan kita. Hampa pergi, tamat tempoh. Dia orang akan charge kepada hampa 1 hari nilaian hampa duduk dalam negara dia orang, tuan-tuan. Dia orang tidak akan berikan peluang kepada hampa terus duduk dengan tidak mempunyai dokumen. Begitu juga kalau hampa masuk dalam negara dia orang, kalau hampa lewat renew hampa punya visa, dia orang akan datang. Pihak berkuasa dia orang akan datang. Kalau hampa belajar, akan datang ke universiti. Kalau hampa bekerja, mereka akan datang ke tempat kerja hampa untuk cari hampa dan pastikan hampa keluar daripada negara dia orang. Ini, tuan-tuan, ini begini punya tegas undang-undang di negara dia orang. Tetapi di negara kita dah lah duduk tamat tempoh, duduk bertahun-tahun dalam negara kita tamat tempoh. Dan kerajaan tawarkan program untuk mereka ini boleh pulang ke negara mereka dengan hanya membayar RM500 sahaja. Itu pun warga-warga asing yang ada dalam negara kita ini, tuan-tuan, buat tak peduli program ini. Mereka langsung tidak peduli, mereka buat tak tahu program ini, mereka tidak ada keinginan untuk nak pulang ke negara asal dia orang, mereka tidak ada keinginan nak bayar denda RM500 kemudian boleh balik pulang ke negara asal, tuan-tuan. Dia orang langsung tidak mempeduli apa program yang ditawarkan oleh kerajaan kepada dia orang. Ini realiti, RM500 sahaja. Apa yang sedang berlaku? Cuma bayangkan, mereka duduk dalam negara kita ini, tuan-tuan, bertahun-tahun tanpa membayar sebarang cukai kepada kerajaan. Dalam masa yang sama, mereka boleh bekerja, mereka boleh tinggal dalam negara kita. Dalam masa yang sama, mereka terus berkongsi subsidi rakyat Malaysia dengan kita. Ini subsidi rakyat Malaysia terus dikongsi oleh pendatang asing tanpa izin dalam negara kita. Ini bukan isu melibatkan RM500 dia orang bayar dan boleh balik, tuan-tuan. Cuba hampa bayangkan, kerajaan sambung lagi 1 tahun untuk mereka boleh buat pembayaran balik ke negara asal. Ini program ini ditangguh 1 tahun. Cuba hampa bayangkan, tuan-tuan. 1 tahun berapa ribu subsidi rakyat Malaysia yang pendatang asing tanpa izin ini bolot, tuan-tuan. Cuba hampa bayangkan, 1 tahun mereka bekerja tanpa membayar sebarang cukai kepada kerajaan. 1 tahun mereka berada dalam negara kita, mereka berkongsi subsidi dengan rakyat Malaysia. Adakah berbaloi mereka dibenarkan tinggal lagi 1 tahun hanya dengan boleh balik nanti, tuan-tuan, bayar RM500 sahaja? Ini yang sedang berlaku dalam negara kita. Ini kerajaan memberikan kelonggaran kepada pendatang asing tanpa izin dalam negara kita untuk berkongsi hak-hak rakyat Malaysia. Ini bagi kita di lantai NGO, kita langsung tidak bersetuju dengan program ini dilanjutkan. Apa kesan kepada lanjutkan program ini, tuan-tuan? Bukan setakat mereka berkongsi, merampas, merompak subsidi rakyat Malaysia. Bukan setakat mereka berada bekerja dalam negara kita secara haram.
Tetapi tuan-tuan, pihak-pihak berkuasa, jabatan-jabatan immigration juga tidak akan galak buat operasi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka ini masih lagi diberi peluang untuk pulang ke negara asal dia orang ini tuan-tuan, dengan membayar kompaun kepada kerajaan Malaysia. Sebab itu tuan-tuan, tidak akan ada serbuan demi serbuan, tangkapan demi tangkapan oleh jabatan immigration. Begitu juga tuan-tuan, kalau hampa pergi buat setakat hampa pergi buat laporan online ke Jabatan Immigration Malaysia, mereka juga tidak akan turun pergi buat serbuan dan tangkapan. Kalau bukan itu betul-betul perlu untuk mereka turun lapangan buat tangkapan tuan-tuan. Ini kesan apabila kerajaan sambung program repatriasi migran 2.0 tuan-tuan.